Assalamualaikum dan salam hormat. Jurnal Bernama kembali minggu ini dengan lagi paparan terbaru buat penonton Bernama TV. Umum mengetahui dalam dunia perubatan terdapat dua kaedah utama, iaitu perubatan moden dan tradisional. Namun di era serba canggih ini, perubatan alternatif menggunakan herba atau ubat-ubatan tradisional semakin menjadi pilihan. Selain ubat-ubatan yang boleh didapati di farmasi, konsep kembali kepada alam semula jadi tetap menjadi pilihan. Khasiat ubat-ubatan tradisional ini pula pelbagai, yang berperanan sebagai pencegah atau membantu mengurangkan sesuatu penyakit sama ada yang berbentuk luaran maupun dalaman. Ikuti laporan wartawan kami, Hilman Jamil, mengenai kelebihan perubatan tradisional yang menggunakan herba asli semula jadi. Jamu merupakan kaedah ubat-ubatan herba yang berasal dari daerah Solo di Indonesia. Maka tidak hairanlah apabila berbicara mengenai jamu, negara seberang itu pasti menjadi rujukan. Sebagai saudara serumpun, masyarakat di alam Nusantara sering berkongsi kaedah yang sama dalam penggunaan herba tradisional sama ada daripada segi sumber maupun ramuan. Justru, herba-herba dari Indonesia, terutamanya jamu, yang diperbuat daripada bahan-bahan alam semula jadi seperti rimpang atau akar, daun, kulit batang, bunga dan buah menjadi pilihan sebahagian besar rakyat Malaysia. Antara peneraju produk jamu di negara ini ialah PT Sari Sihat Malaysia Sendian Berhad. Pengarah urusannya, Sophie Ali berkata, syarikatnya mengedarkan produknya ke lebih 1,500 kedai jamu dan pasaraya terkemuka di Malaysia. Setakat ini kami distributor tunggal untuk produk dari PT Air Mancur, semua produk PT Air Mancur, dan juga dari produk Sari Sehat dari Magelang. Air Mancur ini udah berpuluh-puluh tahun di Indonesia dan dia punya produk cukup banyak, lebih dari 100 item produk. Ada produk yang untuk yang mau lepas bersalin, jadi orang lepas bersalin itu sampai 40 hari menggunakan jamu itu yang dalam bentuk set. Kemudian ada jamu untuk laki-laki dan untuk kecantikan juga ada, dan yang terbaru juga dia keluarkan produk madu. Menurut pengarah eksekutifnya, Kandi Rahayu, jamu tidak menimbulkan kesan sampingan dan khasiatnya juga telah diuji sejak berzaman. Malah kajian sejak ratusan tahun membuktikan khasiat dan keberkesanan jamu khususnya untuk kaum wanita. Seorang wanita juga wajib memelihara kesehatannya sedari dia masih muda lagi. Dianjurkan untuk wanita untuk meminum madu ya. Madu ini amalkan setiap pagi dan juga setiap malam sebelum tidur. Kegunaan dari madu ini adalah untuk menjaga kesehatan, kemudian menjaga dalaman wanita, kemudian untuk awet muda. Nah, itu yang paling penting. Kemudian ada lagi untuk membuang lemak ya. Kami mempunyai produk untuk membuang lemak yaitu produk Merit dengan kapsul Merit Plus. Ini gunanya untuk membersihkan dalaman, kemudian lemak yang berlebihan dalam badan dan membantu untuk mengurangkan berat badan. Jenama jamu tradisional Indonesia ini digemari oleh rakyat Malaysia. Antaranya adalah jamu air mancur yang terkenal di negara ini sejak 1980-an. Dengan harga yang berpatutan, produk jamu keluaran PT Sari Sihat ini boleh didapati di rangkaian seluruh kedai jamu seluruh Malaysia. Ia sekaligus membantu rakyat Malaysia untuk menjaga kesihatan seharian mereka.
Semua produk jamu PT Sari Sihat selamat digunakan kerana berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan memiliki sijil halal daripada Majlis Ulama Indonesia yang diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. Terdapat kira-kira 40 produk jamu di Malaysia dan dipasarkan secara rasmi oleh syarikat PT Sari Sihat Malaysia Sendirian Berhad sebagai pengimport dan pengedar tunggal jamu air mancur. Dan apa yang lebih membanggakan, syarikat yang cukup dikenali bagi penggemar jamu ini juga telah menyertai pameran dan persidangan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS ASEAN 2015 bertempat di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur yang dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jelas Sophie, ini bukanlah penyertaan kali pertama Sari Sihat dalam pameran besar sebegini. Namun ia berbeza dalam pameran barangan negara ASEAN. Ia memandangkan pengusaha kecil dan sederhana ASEAN dapat melebarkan sayap perniagaan mereka melalui jaringan disediakan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2015. Dalam hemat kami cukup bagus dalam SME ini, apalagi SME ini ASEAN. Jadi untuk negara-negara ASEAN semua untuk beraktivitas untuk mempromosikan produk masing-masing. Jadi cukup baguslah, menurut saya cukup bagus. Apa jua kaedah perubatan yang diamalkan pastinya memberi kesan berbeza kepada pengguna. Yang jelas, jika menjadikan sumber alam semula jadi sebagai rujukan menjaga kesihatan, ia pasti memberikan kebaikan kepada manusia. Hilman Jamil, Jurnal Bernama.